Tengok perabot pun dah mewah. Yang cari rumah mewah, banglo besar, tanah besar, ada kolam renang. Kat mana tu Cik Yam? Unit kali ni, ya Allah, teramat cantik gila. Keluasan tanah 7,319 square feet. Dekat mana? Dekat Aikro. You keluar tol Aikro nak pergi rumah ni dalam 10 hingga 15 minit saja. Keluasan saya dah sebut. Jomlah kita tengok apa yang ada dekat dalam rumah. Unit kali ni panjang sikit sebab rumah dia sangat cantik. Keluasan dia besar. You tengok ni banyak ruang tau. Bahagian bawah je ruang tamu dia ada 3. Dia nak panggil tetamu. So kalau ruang saya ni ruang tetamu khas untuk tetamu, ataupun you boleh letak family. Kalau tetamu datang letak luar, family punya pot dekat sini. So ini ruang pertama. Cantiknya. Nak masuk daripada sini pun boleh. So ini ruang kalau kita punya tetamu nak makan. Ni dia punya bahagian dulu. Siap owner bagi dah ada dah. Aircon. Mak kata selalu saya cakap aircon lekat kat dinding ceiling. Itulah aircon dia. So ruang dia pun dah cantik. Laman dia cantik. Ada swimming pool dia. Kalau ada tetamu ke apa, so nak letak bahagian pot-pot lepak, dia punya swimming pool pun dah cantik. Yuk kita tengok swimming pool lah. Tadi ruang 1, ruang 2 dah ada. Ini ruang ketiga. So sambil kita tengok lepak-lepak tengok TV, anak kita boleh buat apa? Kolam renang. Ini yang saya cakap, pot yang paling anak-anak suka. Kalau kita bawa saudara mara ke, rehat-rehat ke, healing-healing kat tak payah tempat lain. Dekat sini ada wet kitchen, dry kitchen. Ya Allah, hai. Banyak benda lah yang ada dalam rumah ni. So ini baru ruang dalam, baru ruang bawah tau. Dekat bilik master pun kebesaran dia dah macam rumah setingkat. Kau pernah tak tengok rumah yang macam banyak ruang-ruang, macam banyak apartment? Nah, rumah ni lah. So nanti Cik Ann tunjuk dulu dalam rumah. Sekali kita tengok luar rumah pula. Okey, jom. Inilah unit yang Cik Yam tak sabar nak tunjuk anda semua. Unit kali ni corner lot banglo double story berstatus leasehold bumi lot. Dengan berkeluasan 7,319 square feet, unit ni ada banyak bilik. Antaranya 5 bilik dan 5 bilik air. Bukan setakat tu je, unit ni ada 1 bilik karaoke, 1 bilik maid plus 1 bilik air untuk maid, bilik laundry dan juga store. Lagi menarik, unit ni ada swimming pool. Kalau nak buat investment homestay memang sesuai sangat lah. Kalau nak buat duduk sendiri, lagi best. Tak cukup dengan tu, unit ni pun ada walk-in wardrobe dekat bilik master, auto gate, alarm system, tabletop, kitchen cabinet dan juga plaster ceiling. Kalau anda nak tahu, dalam masa 15 minit je, anda dah boleh sampai ke Maidan MRTC, Zoom Laka, Taman Buaya, Taman Seri Pepunga dan banyak lagi. Kalau anda rasa bahagian luar unit ni dah menarik, dalam unit ni lagi menarik tau. Jom Cik Em bawa anda tour dalam unit ni satu-satu. Inilah bahagian yang menarik. Bahagian ni anda boleh jadikan tempat untuk sambut tetamu ataupun tempat untuk family tau. Memang menarik sangatlah. Bukan setakat tu je, bahagian sini pun anda boleh jadikan tempat untuk sambut tetamu ataupun family area. Memang sangat cantik, luas dan juga selesa. Kat bahagian sini pun dah ada bilik air tau. Kalau tetamu datang tak perlulah sampai nak ke dapur kan. Buka-buka folding door je dan nampak swimming pool kan. Kalau anda nak tengok anak-anak main pun dah tak risau sebab boleh nampak terus dari ruang tamu. Bahagian dapur pun dah terbagi kepada 2. Satu wet kitchen dan satu lagi dry kitchen. Memang sangat luas, cantik dan selesa. Kalau anda nak masak pun dah tak risau sebab dah ada island table juga. Bilik main dan bilik air pun betul-betul berada dekat dapur. Kalau anda nak ke bilik air pun dah tak payah risau sebab kat bahagian dapur pun dah ada bilik air. Cik Yam, ada bilik tak kat bahagian bawah ni? Kalau mak ayah saya datang, diorang mana larang nak naik tangga? Ada, jangan risau. Bilik kat bahagian bawah ni pun luas sangat-sangat tau. Muat je kalau anda nak letak satu set bilik tidur. Dah siap attach sekali dengan bilik air pula tu. Bilik air pun luas tau. Bukan setakat tu je, dekat tingkat bawah ni ada juga bilik laundry tau. Siap ada tabletop dan sinki pula tu. Kat bilik laundry ni anda boleh je letak mesin basuh, ironing board ataupun sangkar kucing macam owner buat sekarang ni. Kalau nak sedia baju pun dekat bahagian belakang ni je tau. Baru tengok tingkat bawah dah menarik kan? Belum tengok tingkat atas lagi. Kalau nak tahu apa ada kat tingkat atas, kena tunggu part 2.